Guys, aku nak tunjuk satu benda yang aku baru je beli hari ni. Kau dengar tak suara aku? Okay, guys. Ni pasal baru sampai aku nak tunjuk seluar ni. Seluar ni selalu orang kata limited edition. Orang kata dia punya apa nama? Dia punya stok selalu habis. So, kawan aku recommend lah beli. Sebelum ni aku beli seluar yang sebelum ni harga agak mahal sikit. Yang ni bawah RM30. Tapi aku nak tengok kain ni macam mana. Okey ke tak? Ya Allah. Wow. Amazing. Seluar ni agak nice. Okay, sekejap lagi aku cuba. Tunggu jap. Okay, korang tengok seluar ni. Okay, tengok. Okay, nice gila. Aku ambil size SL. Dia memang sesuai dengan baju putih aku ni. Aku saja beli pakai baju putih ni. Okay, actually baju ni aku beli kat TikTok Shop juga. Tapi baju ni aku dah potong-potong. Kau nampak agak pelik sebab aku nak design diri sendiri. So dia memang sesuai dengan seluar ni. Kau tengok, cantik gila kan? Cantik. Okay, di samping aku pergi gym, aku pakai seluar panjang ni sebab selesa. Aku nak tutup aurat. Sebab apa? Aku tengok ramai sangat orang sekarang ni pergi gym pakai seluar pendek. Tak bagus. Kau lelaki kau kena tutup aurat. At least bawah lutut kau. Okay?